Hai, kembali lagi dalam channel Sazawi, di mana tempat kita improve diri. Aku tiba-tiba terlintas slogan kata macam tu sebab aku nak wujudkan channel Sazawi ni sebab aku nak sampaikan value di mana value tu boleh improve diri. So tiba-tiba tadi aku terlintas nak buat slogan kata di mana tempat kita improve diri. Itu je lah. So hari ni dah berapa lah? 26 April 2025. Dah 26 raya dah. Hari ni aku dekat tempat yang sama macam semalam sebab aku cari-cari tempat tak ada. So aku hadap je lah tempat kat sini, tempat yang sama. And hari ni cuaca agak panas sikit. Biasanya sebelum pukul 9 biasanya dekat tempat aku ni kalau pagi dia agak renyai-renyai hujan ataupun dia redup lah. Tapi dia tak menentu lah. Hidup kat Malaysia ni memang cuaca tak menentu kan. So kita kena bersyukur dengan apa yang Allah bagi kat kita. So terima kasih kalau ada yang dah tengok video aku sebelum ni. Walaupun 1-2 orang je tengok, aku tak kisah. Yang penting aku dapat sampaikan manfaat dekat orang. And aku rasa tugas menyampaikan ni adalah tugas kita semua, which is sunnah Nabi juga. Nabi pun tugas dia adalah menyampaikan. Kita bukan mengubah tapi kita menyampaikan kepada manusia. So selagi ada daya, selagi ada kebolehan, kita sampaikan saja. Walaupun mungkin pada awalnya view tak ada, tapi aku tak apa, aku tak kisah. Yang penting aku dah cuba untuk sampaikan something dekat orang lah. So hari ni aku nak bercakap pasal konsistensi. Aku minat sangat bab ni sebab dia berkait dengan hidup aku. Dia bukan berkait dengan hidup aku je, aku rasa dengan semua orang pun berkait. Contoh kalau semua orang kan, kalau orang bekerja, dia berkait dengan konsistensi sebab hari-hari dia orang kena kerja. Kalau macam aku yang kerja bebas ni, aku still juga kena konsisten. Sebab kalau tak konsisten, memang tak dapat duit lah kan. So, tapi lumrahnya Allah dah detikkan hati kita. Allah dah bagi siap-siap dah amalan konsistensi dekat kita tu, which is kita kena solat 5 waktu setiap hari tanpa miss, walaupun ada cabaran sekalipun, walaupun ada bencana, ribut, taufan sekalipun, kewajipan solat still wajib. Dia tak ada excuse langsung. Walaupun kita sakit, selagi bernyawa, kita still kena solat. Walaupun apa yang terjadi dekat hidup kita. So dekat situ Allah dah siap-siap ajarkan kita dah bahawa kita ni memang kena konsisten. Tak kira lah walaupun kita malas, walaupun kita sedih, walaupun kita down, walaupun kita happy, walaupun kita sakit, tak kisah lah apa yang terjadi dalam hidup kita, kita still kena konsisten. So, and aku nak cerita sikit bab konsisten ni. Aku experience lah benda ni. And ini bukan cerita pasal solat. Yang pasal solat tu, itu yang cerita lain lah. Tapi ini konsisten yang bab benda lain, yang bab improve diri kita ni. Contoh sebelum ni aku sebelum ni gemuk tau. Gemuk yang dia tak adalah terlampau gemuk, tapi gemuk yang tahap yang aku tak selesa lah. Berat aku sekarang ni 70 lebih, 73, 75 something lah. And aku pernah capai berat 90 kg, which is bukan 90 je tau, 93, 95 macam tu lah. Which is aku memang tak suka lah. Serius aku cakap, aku memang orang cakap kita tak boleh cakap tak suka kan. Tapi aku tak, astagfirullahaladzim, aku tak berkenan lah untuk menjadi seperti itu. Aku minta maaf kalau sesiapa yang ada alami masalah yang sama, yang sedang tengok ni ada alami masalah yang sama, aku minta maaf. Tapi realitinya aku bagi tahu korang yang sebenarnya menjadi overweight ni is not right though. It's not comfortable for us
dia tak selesa pun untuk kita menjadi seperti itu tau. So nak dijadikan cerita, sebelum ni apa kaitan dengan konsisten kan? So daripada gemuk tu, daripada badan overweight tu, aku berhasrat and aku berazam untuk aku nak kurus lah. Aku nak capai berat yang ideal untuk aku. So daripada hari tu daripada hari yang aku overweight tu, aku memang tanam hasrat untuk jadi kurus. And sebenarnya nak jadi kurus ni, dia tak makan masa yang sekejap tau. Dia makan masa yang lama. Kalau korang tengok journey orang yang kurus sekejap, dia mesti akan gemuk pun sekejap. Sorry aku cakap gemuk pula. Dia akan overweight kembali pun sekejap. Faham tak? Kalau korang kurus dalam masa 2-3 bulan, korang akan naik balik badan korang mungkin lagi sekejap. Mungkin masa 3-4 bulan ataupun 4-5 bulan macam tu. It's a long journey though. Dia bukan short journey. Dia bukan short term punya journey. Dia adalah long journey. And waktu yang diperlukan untuk aku menjadi kurus is setahun. Daripada 90 kg sampailah berat aku 75 kg. Aku ambil masa setahun 3 bulan macam tu lah. And daripada situ, sebenarnya it's not about spiritual though. It's not about motivation. It's not about semangat. It's about consistency though. Hari-hari kau kena konsisten bersenam. Hari-hari kau kena konsisten keep in your mind yang jangan ambil processed food, jangan ambil makanan yang bukan-bukan. Setiap hari korang kena adapt dengan lifestyle baru, which is kalau aku overweight, memang lifestyle aku memang teruk. Malam makan, bersenam pun malas. Lifestyle memang teruk lah. And journey kurus aku tu, aku memang adapt dengan, aku memang kena paksa diri aku supaya adapt dengan situasi baru. So kat situ aku nak cakap dengan korang, consistent is the key tu untuk improve diri kita. Contoh aku daripada overweight ke ideal weight, itu adalah perjalanan aku untuk improve diri kan, which is daripada overweight, diri yang tak bagus, kepada yang ideal weight adalah diri yang bagus. Itu adalah improvement, betul tak? And then improvement tu adalah melibatkan konsistensi. So aku nak sampaikan kat sini yang consistency is the key. Konsistensi adalah kunci untuk kita improve diri kita. Faham tak? So aku nak bagi lagi satu contoh. Contoh ni aku tak adalah dapat result yang bagus, tapi sebelum ni aku ada buat TikTok affiliate. And alhamdulillah aku tak adalah nak cakap berjaya gila-gila, tapi at least aku dapat lah 4 figures, 5 figures aku tak ingat lah. At least lah. And aku nak cakap yang walaupun aku dapat tak banyak sangat, tapi it's still improvement, betul tak? And then okay, aku nak cerita yang aku buat TikTok affiliate ni, it's not about short term though. It's about long term juga. Dia sama juga dengan journey kurus aku sebelum ni. Yang mana aku buat TikTok affiliate tu adalah, aku kena konsisten selama 3 bulan and above. Do you get what I mean? 3 bulan and above. Maksudnya, it's not short term though. Hari-hari aku kena upload video, aku kena test video mana yang convert sales, mana yang tak convert sales. Aku akan go for yang convert sales, and then aku applykan benda tu sepanjang 3 bulan lebih. And it's not about overnight success though.
dia takkan menjadi seminggu, dia takkan menjadi 2-3 hari, dia takkan menjadi. Dia akan menjadi kalau TikTok affiliate ni lah, dia akan menjadi 3 bulan and above. Aku boleh cakap 6 bulan and above lah. And sepanjang journey aku dalam TikTok affiliate tu, aku memang dia tak ada, dia bukan pasal hari-hari kena semangat, dia bukan pasal hari-hari kena gembira, tak tu. Walaupun kau malas, walaupun kau rajin ke, walaupun kau down, walaupun kau sedih, walaupun kau boring, kau still kena buat juga. So, aku nak cakap yang konsistensi ni adalah kunci untuk improve diri kita. Kalau macam TikTok affiliate tu kan, aku bermula daripada kosong tu. Aku beli satu barang tu pun barang yang RM15. Kau bayangkan, aku habis duit disebabkan aku beli barang RM15. Kau tahu tak betapa kerasnya hidup aku time tu? Aku habiskan dalam akaun bank aku, which is akaun bank aku ada 2 angka je, and then aku habiskan, and then aku beli barang tu, and then aku paksa diri untuk promote barang tu selama 3 bulan, and then alhamdulillah berjaya, and aku dapat hasil yang alhamdulillah sangat-sangat lumayan. So the point is, aku nak sampaikan yang untuk improve diri kita, tak kisahlah untuk kau nak jadi sihat, untuk kau nak jadi kurus, untuk kau nak jadi kaya, untuk kau nak jadi lapang, untuk kau nak jadi bersih. Anything yang berkait pasal improvement, anything yang berkait pasal positivity, the key is consistent though. That's all. Consistent. And aku boleh tetapkan nilai, aku boleh tetapkan waktu untuk kita konsisten adalah sepanjang 3 hingga 6 bulan and above. Aku rasa 6 bulan and above lah, baru tempoh matang untuk kita menjadi ada result adalah 6 bulan and above. Tak kisahlah kau nak buat apa lepas ni. Kau nak buat YouTube, kau nak buat TikTok, kau nak buat konten, kau nak journey kurus, kau nak jaga kesihatan kau, kau nak bina rumah, kau nak bina kebahagiaan keluarga, kau nak bina silaturahim antara manusia, kau nak bina positivity pergaulan. It's all about consistency selama 6 bulan and above. So, aku harap korang dapat manfaat. This is expensive doh. Yes, memang expensive. Memang keras, memang nak konsisten is a boring doh. Serius aku cakap. Nak konsisten ni memang boring, malas, tak best. Bosan, memang bosan gila kalau nak konsisten. Tapi once kau dah dapat result, this is the sweetest memory yang kau boleh dapat dalam hidup ni doh. Serius aku cakap. And benda tu worth it lah. Benda tu berbaloi sangat-sangat. So dah berapa minit aku cakap ni. So aku rasa itu je. Aku harap korang ambil manfaat daripada apa yang aku cakap ni. And sekarang ni pun aku sedang apply konsistensi dalam YouTube of course, and dalam anything else lah. Aku malah nak cakap lah. Tapi aku tengah apply benda tu, and aku akan update maybe 6 bulan daripada sekarang, yang mana result tu insyaAllah akan datang. And okay, aku nak petik satu surah ni. Aku tak ingat lah, sorry lah, betulkan aku kalau aku silap. Tapi aku tak ingat ayat mana, aku tak ingat macam mana exactly perkataan dia. Tapi aku nak sampaikan yang Allah akan bagi kalau kita berusaha. Allah akan bagi kalau kita bersabar. Allah tak akan mengecewakan orang yang bersabar. Something like that lah. So, first kali sebelum kau nak konsisten tu, kau kena percaya yang InsyaAllah Allah akan bagi ni. Sebab konsisten ni is a expensive things lah. And Allah tak akan sia-siakan dengan kesabaran umat dia. And korang kena percaya yang Allah akan bagi the best untuk korang.
Tapi sebelum korang start tu, korang kena plan dululah macam mana. Korang kena buat research, korang kena tahu, oh ini aku akan dapat, ini aku akan dapat. Kau kena tahu, kau kena buat research dululah. Sebab kalau konsisten di tempat yang salah, aku tak adalah nak cakap sia-sia, tapi dia macam maybe peningkatan dia tak sedrastik kalau kita plan awal-awal. So better kita plan awal-awal sebelum kita nak konsisten. So itu saja untuk aku. Aku harap korang dapat manfaat daripada video ni. Apa yang baik semua datang daripada Allah, dan apa yang buruk semua datang daripada aku. Aku harap korang applykan dalam hidup korang. Sama-sama kita improve diri kita. So jangan lupa tengok video aku yang akan datang. Ya, itu saja untuk aku. Nama aku Awis. Bye-bye. Assalamualaikum.